pada 4 hari bulan September 2012 pada perlawanan Johor FC dengan Johor di Stadium Lakin Malaysia Cup. Ada seseorang insan berumur 27 tahun yang turun di tengah padang dan janji kepada rakyat Johor semua yang dia akan bawa balik zaman kegemilangan bola sepak negeri Johor. Syukur saya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Impian pemilik Buriram United, Nguyen Chidi Sihob, untuk menumbangkan Johor Darul Tazim, JDT, dalam aksi AFC Champions League Elite, ACLE, terkubur begitu sahaja. Perlawanan sengit antara dua gergasi Asia Tenggara ini berakhir dengan keputusan seri tanpa jaringan. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita selami. Sebelum perlawanan, Nguyen Chidi Sihob sempat melaungkan kata-kata semangat buat pemain Buriram. Beliau menekankan pentingnya fokus, strategi, dan disiplin untuk mengelakkan kesilapan. Malah, Nguyen memasang impian besar untuk melihat Buriram menang di laman sendiri sebelum beraksi di Stadium Sultan Ibrahim. Namun, impian Nguyen terpaksa dilupakan apabila Buriram dan JDT terikat seri tanpa jaringan. Walaupun Buriram menguasai permainan dengan 52% possession dan 15 percubaan, benteng JDT tetap kukuh. JDT menunjukkan defensive masterclass yang mengagumkan, dengan Alvaro Gonzalez membuat 2 blok dan 7 tackle bersih. Penjaga gol JDT, Andoni Zubiauri, juga tampil gemilang dengan menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya Buriram. Namun, perlawanan ini tidak mudah buat JDT. Wakil negara ini kelihatan bergelut dengan permukaan padang yang licin di Chang Arena. Keadaan padang yang kurang ideal sedikit sebanyak menjejaskan rentak permainan JDT, tetapi mereka tetap berjaya mengekalkan ketahanan defensif yang kukuh. Kini, semua mata tertumpu ke Stadium Sultan Ibrahim. Perlawanan timbal balik bakal berlangsung pada 11 Mac ini, tepat jam 8 malam. Dengan sokongan padu penyokong Harimau Selatan dan permukaan padang yang lebih selesa, adakah JDT mampu mengekalkan keunggulan mereka di laman sendiri? Buriram pasti akan datang dengan strategi baru untuk mengatasi benteng JDT, manakala Harimau Selatan pula akan berusaha memanfaatkan kelebihan bermain di hadapan penyokong sendiri. Siapa yang akan mara ke suku akhir ACLE? Perlawanan ini pasti akan menjadi pertarungan epik. Impian Nguyen Chidi Sihob mungkin terkubur buat sementara waktu, tetapi perlawanan belum berakhir. Dengan perlawanan timbal balik di Stadium Sultan Ibrahim, semua masih boleh berubah. Jadi, adakah JDT akan terus mencipta sejarah, atau Buriram akan bangkit untuk mengejutkan semua? Ikuti perkembangannya.